Tengah-tengah kerja ni, tiba-tiba rasa dada ni panas, pening melayang, susah nak nafas, ketat dada kan. Kau ingat mesti panic attack, tapi sebenarnya itu adalah simptom-simptom GERD. Bila GERD korang ni dia jadi makin teruk, dia boleh jadi debar-debar, dada ni keseluruhan ni rasa tak selesa, emosi korang boleh kacau. Ni lagi problem lah kalau dah dapat anxiety dengan panic attack ni. Kat luar ni orang akan nampak kau ni sihat je, buat aktiviti macam biasa, tapi dalam perut tengah terbakar, dada tengah rasa pedih, tak boleh nak tidur, kiri ke kanan pun memang tak boleh. Ada seorang brother ni, dia DM aku, dia cakap, Zack, tiap-tiap malam dia memang tak boleh nak tidur. Dada dia ni ketat, nak napas ni kena panjang, boleh bau napas, nak tidur pun takut. Buat ECG dah banyak kali dah, tapi benda still sama juga. Sampaikan isteri dia pun dah jadi risau lah. Bila dia jumpa Redox Ultra ni, baru rasa macam sedap sikit dada ni. Reflux dia pun rasa macam kurang sikit, angin dia pun tak macam dulu. Tapi Redox Ultra ni, dia bukan ubat bantu sihatkan usus korang yang tengah problem tu. Dalam ni gabungan vitamin C, dia guna garam ascorbic, maknanya dia mesra perut, dia tak masam. Ada kunyit, anti radang, astaxanthin, anti radang yang terbaik kat dunia, dan juga quercetin. Dia akan sihatkan usus korang. So lama-lama dia pakai ni, lepas tu dia jaga pemakanan dia, jaga waktu tidur, jaga waktu makan. Alhamdulillah dah stabil lah dia punya keadaan. Kalau kau rasa simptom-simptom macam pelik je macam tu kan, kau jangan tunggu-tunggu, try Redox ni. Korang boleh dapat kehidupan korang yang dulu. Jangan putus asa.